secara umum ialah pendirian kami ialah bahawa kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim terbukti gagal dalam menjaga kepentingan negara kita apabila dia dengan mudahnya terpengaruh dengan Donald Trump untuk menandatangani perjanjian berat sebelah ini. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini kita berada di Pejabat Pejuang bersama Datuk Seri Utama Haji Mukhlis Mahathir, Presiden Pejuang. Bersama dengan kita juga rakan-rakan kita. Kita ada Mr. Waitamurti daripada Parti MEP. Kita ada beberapa rakan-rakan kita daripada MIPP dan juga Urimai. Kita juga ada kawan daripada Muda dan juga beberapa lagi rakan-rakan kita aktivis-aktivis masyarakat. Tuan-tuan dan puan-puan, semalam kita menerima pemakluman bahawa Menteri MITI Joe Ghani telah menyatakan bahawa perjanjian Anwar Trump 2025 yang telah ditandatangani antara Anwar Ibrahim dan Donald Trump telah pun dikatakan batal atau tamat. Kita masih tertanya-tanya beberapa soalan terkait dengan perjanjian tersebut yang sehingga sekarang masih belum dijawab. Oleh itu, kita telah pun panggil mesyuarat antara beberapa rakan-rakan dan juga rakan-rakan lain di atas talian, dan juga kita dapatkan feedback daripada beberapa rakan-rakan kita daripada parti-parti politik lain, dan kita mengadakan PC ini untuk lagi sekali bertanyakan beberapa soalan kepada kerajaan, terutamanya Perdana Menteri yang merupakan individu yang menandatangani perjanjian Anwar Trump tersebut. So, untuk perkara tersebut saya serahkan kepada Datuk Seri Utama Mukhlis Mahathir untuk penjelasan. Terima kasih Mr. Rafiq. Seperti mana yang kita tahu, di dalam Dewan Rakyat setelah perjanjian ini telah ditandatangani, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, telah memberi sedikit penjelasan. Malah kemudian dia menuding jari ke arah pembangkang pula. Kononnya pembangkang sendiri yang tak baca perjanjian itu. Wahal ianya satu yang baik bagi negara, katanya, dan sepatutnya kita semua menyokong dan bersetuju perjanjian timah balas Malaysia Amerika Syarikat itu, ya. Tetapi pada hari ini kita lihat bukan di pihak kita sendiri, tetapi di Amerika Syarikat sendiri, dan bukan di mahkamah biasa tetapi Mahkamah Agung, ya, Supreme Court, ya. Tak adalah saya ingat mahkamah lebih tinggi daripada Supreme Court di Amerika Syarikat itu, yang memutuskan bahawa tarif yang digelar sebagai Trump tariffs ni digelar begitu sebab tanpa persetujuan Kongres, Trump dengan sewenang-wenang yang mengenakan tarif ke atas begitu banyak sekali negara di dunia ni. Malah negara yang tak berapa ramai penduduk pun dikenakan tarif juga, ya. Jadi termasuk Malaysia pun dikenakan tarif, dan digunakan tarif ini sebagai satu senjata untuk memaksa negara itu memberi pelbagai konsesi, ya, dan yang kononnya menguntungkan Amerika Syarikat, ya. Jadi Mahkamah Agung Amerika Syarikat memutuskan baru-baru ini bahawa tarif Trump ini tidak berperlembagaan dan tidak sah. Jadi dengan sekelip mata tiba-tiba semua tarif Trump itu terbatal dengan sendirinya, ya. Walaupun Trump sendiri sekarang sedang berusaha untuk mengenakan tarif yang baru pula, yang itu pun agaknya akan dipertikaikan juga, ya. Yang penting bagi kita ialah apa dah jadi dengan perjanjian yang mendapat liputan media yang begitu luas kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim PMX sendiri, ya, yang menggembar-gemborkan berkenaan dengan perjanjian itu sewaktu sidang kemuncak ASEAN bila Donald Trump sendiri datang melawat Malaysia, ya. Kita ingat adegan dia menari-nari dan sebagainya itu, kan. Jadi dikatakan bahawa perjanjian itulah yang dianggap sebagai highlight sewaktu sidang kemuncak ASEAN
walhal perjanjian itu hanya antara dua negara, tak melibatkan ASEAN pun, tetapi yang itulah yang menjadi high point semasa ASEAN Summit, yang tuan rumahnya ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia. Jadi sekarang ini nampaknya macam suatu keputusan perlu dibuat oleh kerajaan Malaysia. Keputusan itu yang kita nak penjelasan daripada kerajaan yang diwakili oleh PMX ni, dan kami sangat setuju dengan cadangan daripada Perikatan Nasional untuk dianjurkan satu sidang parlimen tergempar, yang khusus untuk bincang berkenaan dengan AT 2025 ini. Kita nak tahu apa sebenarnya pendirian kerajaan, apa impaknya setelah ditandatangani. Sebab kalaulah dimeterai perjanjian itu dan dikuat kuasa, maka ekspor kita ke Amerika Syarikat akan sudah dikenakan tarif 19%, mengikut perjanjian tersebut. Jadi kita nak tahu secara terperinci barangan jenis apa yang telah kita ekspor ke Amerika Syarikat yang dikenakan tarif tersebut. Contohnya dalam elektronik dan electrical, semiconductors kita dan sebagainya lah. Jadi adakah ini dikenakan, dan kalaulah tarif dikenakan, apa caranya untuk kita selesaikan masalah itu? Bukan kita yang bayar tarif, tetapi pengguna di sana yang terpaksa membayar. Jadi adakah kerajaan Amerika Syarikat akan memulangkan ke ataupun memberi rebate ke kepada pengguna yang telah membayar tarif itu? Jadi selain daripada itu, seperti mana yang kita ingat PMX telah memberi komitmen bahawa kerajaan Malaysia dan agensi-agensinya termasuk JLC akan melabur ataupun membeli barangan keluaran Amerika Syarikat bernilai hampir 1 trilion ringgit dalam satu tempoh tertentu lah. Tak tahulah, mungkin 10 tahun, 20 tahun, kita tak tahu. Antaranya ialah pembelian pesawat daripada Boeing, pembelian liquid natural gas, pembelian arang batu, import arang batu daripada Amerika Syarikat dan sebagainya. Kita nak tahu, kalaulah perjanjian ini terbatal, adakah komitmen kita untuk melabur itu juga dengan sendirinya terbatal? Satu perkara penting yang kita rasa perlu diberi perhatian, khususnya oleh pihak PDRM, beratus laporan polis telah dibuat sewaktu berita ni dikeluarkan bahawa perjanjian ini telah dimeterai oleh kedua pemimpin negara ini. Jadi apa tindakan susulan yang telah dibuat oleh pihak PDRM ke atas laporan-laporan polis yang ratusan itu, dan apa kesimpulannya? Sebab saya kira di antara yang melaporkan itu bangkitkan soal kedaulatan negara yang tergugat akibat daripada perjanjian ini. Maklumlah, tersebut dalam perjanjian itu bahawa kalau kita berpakat ataupun membuat perjanjian dengan negara lain, contohnya China, untuk mengimport barang dia, ataupun kita menjual barang kita kepada China, yang dengan transaksi itu menjejas kepentingan Amerika Syarikat dalam apa bentuk sekalipun, kita tak tahu dalam bentuk apa, tapi apa bentuk sekalipun, maka perjanjian kita dengan China itu terbatal. Macam tu sekali kuasa AT 2025 ni. Itu yang kita maksudkan, dia menjejas kedaulatan negara kita. Jadi apa susulan daripada laporan-laporan polis yang begitu banyak yang telah disampaikan kepada pihak polis. Jadi kegagalan kerajaan. Ya.
Saya kira secara umum ni lah pendirian kami ialah bahawa kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim terbukti gagal dalam menjaga kepentingan negara kita apabila dia dengan mudahnya terpengaruh dengan Donald Trump untuk menandatangani perjanjian berat sebelah ini. Ya, jadi itu yang kita bangkitkan waktu itu, dan hari ini sudah terbukti pendirian yang sama terpakai oleh Mahkamah Agung Amerika Syarikat. Jadi apa pendirian kerajaan Malaysia sekarang?